Kalau korang tengok keputusan Liverpool sepanjang pre-season saja, mungkin korang akan rasa Liverpool ni sebenarnya masih belum bersedia. Menang dengan Sunderland, menang dengan Wrexham, kemudian kalah 4-2 kepada Leeds, kalah dengan Monaco 3-2 selepas mendahului 2-0 dan akhirnya menang 2-0 ke atas Como. Tapi persoalannya, adakah keputusan-keputusan ini benar-benar menggambarkan apa yang sedang berlaku dalam Liverpool di bawah Andoni Iraola? Sebab kalau kita tengok dengan lebih mendalam, ada satu perkara yang sangat jelas. Liverpool sedang berubah. Cara mereka menyerang berubah, cara mereka menekan berubah, cara beberapa pemain bergerak dalam sistem berubah. Dan dalam masa yang sama, pre-season juga telah mendedahkan beberapa masalah yang mungkin akan menghantui Liverpool apabila musim sebenar bermula. Jadi hari ini aku nak kita tengok keseluruhan perjalanan Liverpool sepanjang pre-season 2026-2027. Apa yang sudah berubah, apa yang semakin baik, apa yang masih membimbangkan, dan yang paling penting, siapa pemain yang korang kena perhatikan apabila Liverpool memulakan musim menentang Newcastle. Kepada yang baru pertama kali jumpa channel ini, kalau korang memang nak ikut perkembangan Liverpool dari dekat daripada berita terbaru, analisis taktikal, situasi dalaman sampailah kepada perkembangan transfer, pastikan korang subscribe sebab channel ini memang fokus kepada Liverpool dan kita akan terus follow perjalanan era baru Andoni Iraola dari awal sampai akhir. Like video ini dan jom kita tengok sejauh mana Liverpool sebenarnya sudah bersedia untuk musim 2026-2027. Pertama, semuanya bermula dengan era baru. Perkara pertama yang kita kena faham ialah ini bukan sekadar pre-season biasa, ini adalah permulaan era baru Liverpool di bawah Andoni Iraola. Liverpool telah mengatur 5 perlawanan pre-season utama: Sunderland, Wrexham, Leeds United, Monaco dan Como. Kemudian menambah satu lagi perlawanan tertutup menentang Como pada hari yang sama. Dan Iraola sendiri menjelaskan bahawa fokus awal pre-season adalah untuk mula memasukkan gaya permainan beliau ke dalam pasukan. Maksudnya, kita tak sepatutnya melihat keputusan semata-mata. Kita kena tengok proses. Sebab pemain Liverpool sendiri sedang belajar apa yang Iraola mahukan. Dan itu menjadi semakin jelas apabila kita melihat perlawanan pertama mereka. Kedua, Sunderland, permulaan yang menjanjikan. Perlawanan pertama era Iraola berlaku di Nashville menentang Sunderland. Liverpool menang 4-2. Kieran Morrison membuka jaringan pada minit ke-12. Sunderland kemudian bangkit dan mendahului 2-1 selepas separuh masa. Tetapi Liverpool bangkit dengan gol Dominic Szoboszlai, Federico Chiesa dan Luis Comas. Sekarang kalau kita hanya tengok keputusan, kita boleh kata Liverpool menang 4-2. Tetapi Iraola sendiri selepas perlawanan mengatakan pasukannya masih kekurangan intensiti dan timing. Beliau melihat perlawanan itu sebagai starting point untuk memperbaiki pasukan. Dan ini penting sebab dari awal lagi Iraola tidak cuba menjual idea bahawa Liverpool sudah sempurna. Sebaliknya dia menggunakan setiap perlawanan sebagai ujian. Ketiga, Wrexham lebih solid. Kemudian Liverpool berdepan Wrexham di Yankee Stadium. Kali ini Liverpool menang 1-0. Rio Ngumoha menjaringkan gol kemenangan pada separuh masa kedua selepas percubaannya terkena deflection dan masuk ke gawang. Tetapi yang menarik bukan sekadar gol, Iraola melihat Liverpool sebagai pasukan yang lebih kolektif dan lebih solid berbanding perlawanan pertama. Jadi dalam dua perlawanan pertama, kita sudah nampak satu trend. Iraola sedang cuba mendapatkan dua perkara: intensiti ketika menyerang dan struktur ketika tanpa bola. Tetapi ujian sebenar masih belum datang. Keempat, Leeds. Perlawanan yang membuka semua masalah. Dan kemudian datanglah Leeds. Ini mungkin salah satu perlawanan paling berguna sepanjang pre-season. Sebab Liverpool menang separuh masa pertama 2-0. Luke Chambers menjaringkan gol. Kemudian Florian Wirtz menambah satu lagi. Dan untuk 45 minit pertama, Liverpool menunjukkan apa yang Iraola mahukan. Permainan lebih agresif, lebih direct, lebih banyak vertical movement. Tetapi kemudian semuanya runtuh. Leeds menjaringkan 4 gol pada separuh masa kedua dan menang 4-2. Brendan Aronson, Dominic Calvert-Lewin 2 gol dan Sean Longstaff 4 gol keseluruhan, 1 comeback dan lebih penting, Liverpool menunjukkan mereka belum mampu mengekalkan intensiti yang Iraola mahukan untuk tempoh yang panjang. Iraola sendiri mengatakan perlawanan itu mungkin friendly paling berguna sepanjang tour kerana separuh masa pertama memberikan kesimpulan positif, manakala separuh masa kedua menunjukkan perkara yang perlu ditingkatkan. Ini sebenarnya tema yang akan muncul sekali lagi menentang Monaco. Kelima, dan di sinilah kita mula nampak identiti Iraola. Sekarang kita masuk kepada perkara yang paling menarik.
Apa sebenarnya yang berubah? Daripada apa yang ditunjukkan Liverpool sepanjang pre-season, kita boleh nampak kecenderungan kepada permainan yang lebih agresif dan vertikal. Iraola mahu bola bergerak ke hadapan dengan lebih cepat. Pemain midfield perlu mencari pilihan forward dan pemain depan perlu memberikan ancaman melalui movement. Ini bukan sekadar teori. Trignoni menjadi salah satu contoh paling jelas. Laporan The Guardian mengenai tua Amerika Syarikat menekankan bagaimana Nyoni kelihatan sangat selesa dengan arahan Iraola untuk mencari pilihan ke hadapan dengan cepat, sama ada ketika ditekan atau selepas mencipta ruang melalui movement. Dan bagi aku, Nyoni adalah antara pemain yang paling menarik untuk seluruh pre-season. Keenam, Trignoni, pemain muda yang tiba-tiba jadi relevan. Ini mungkin salah satu storyline terbesar. Nyoni bukan sekadar masuk kerana Liverpool kekurangan pemain, dia menggunakan peluang itu. Dalam Tour Amerika Syarikat, persembahan Nyoni semakin meningkat dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Dan laporan The Guardian menyebut bahawa dia memberikan hujah yang semakin kuat untuk mendapatkan lebih banyak minit permainan musim ini. Benda ni jadi semakin menarik sebab Liverpool mempunyai beberapa pilihan midfield senior, tetapi dalam sistem yang memerlukan pemain midfield bergerak ke hadapan dengan cepat, Nyoni nampaknya mempunyai beberapa ciri yang sangat sesuai. Jadi jangan terkejut kalau musim ni kita kerap melihat nama Nyoni di atas padang. Ketujuh, Wirtz dan Isak, gabungan yang paling dinantikan. Kita sampai kepada dua nama paling besar, Florian Wirtz dan Alexander Isak. Mereka hanya mula bermain dalam pre-season ketika bertemu Leeds kerana mereka kembali lewat ke kem latihan. Iraola sendiri menjelaskan bahawa beliau berhati-hati dengan minit permainan mereka kerana mereka datang kemudian berbanding pemain lain. Dan apabila mereka akhirnya bermain, kita terus nampak kenapa kombinasi ini sangat menarik. Menentang Monaco, Liverpool mendahului 2-0 dalam 30 minit pertama. Alexander Isak menjaringkan gol pertama. Kemudian Florian Wirtz menambah gol kedua. Gol pertama itu juga datang daripada kombinasi Ryan Gravenberch dan Szoboszlai sebelum Isak menyelesaikannya. Ini memberikan kita sedikit gambaran tentang potensi Liverpool. Wirtz boleh menjadi pemain yang menghubungkan midfield dengan serangan. Isak pula memberikan Liverpool focal point di hadapan. Dan apabila Frimpong bergerak lebih tinggi atau masuk ke kawasan tengah, ruang untuk kombinasi mereka boleh menjadi sangat menarik. Tetapi, ada satu tapi. Masalah besar. Ke-8. Liverpool belum boleh kekal pada level itu. Menentang Monaco, Liverpool mendahului 2-0. Kemudian Monaco bangkit. Penalti Alexander Golovin sebelum separuh masa. Mika Biereth menyamakan kedudukan dan Paris Brunner menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-88. Iraola sendiri mengatakan selepas perlawanan bahawa Liverpool bermain sangat baik, terutama dalam 30 minit pertama. Tetapi mereka masih belum mempunyai kemampuan untuk mengekalkan level yang diperlukan untuk bermain seperti itu secara konsisten. Dan bagi aku, ini adalah salah satu perkara paling penting yang kita belajar daripada pre-season. Liverpool mungkin boleh menghasilkan football yang sangat menarik, tetapi mereka belum tentu boleh melakukannya selama 90 minit. Dan dalam Premier League, itu perbezaan antara menang dan kalah. Ke-9, Como akhirnya ada respons. Kemudian Liverpool mendapat dua peluang terakhir untuk memperbaiki keadaan. Dua perlawanan menentang Como pada 16 Ogos, perlawanan tertutup pertama berakhir 0-0. Kemudian dalam perlawanan di Anfield, Liverpool menang 2-0. Cody Gakpo membuka jaringan dan Jeremy Jacquet menjaringkan gol kedua pada penampilan pertamanya untuk Liverpool. Ini penting sebab Jacquet telah melalui tempoh panjang tanpa bermain kerana kecederaan bahu. Dia akhirnya membuat debut kompetitif tidak rasmi menentang Como dan terus menjaringkan gol. Jadi Liverpool menutup pre-season dengan kemenangan. Tetapi lebih penting, clean sheet. Selepas beberapa perlawanan di mana defensive issues menjadi perhatian, Liverpool akhirnya menamatkan persediaan dengan keputusan yang lebih meyakinkan. Jeremy Jacquet, satu nama yang wajib diperhatikan. Jacquet sebenarnya sudah dipersetujui Liverpool sejak Februari dan menyertai klub secara rasmi pada Julai. Dia datang daripada Rennes dan membuat 33 penampilan senior untuk kelab Perancis tersebut. Dan dia memakai nombor 5 Liverpool selepas pemergian Ibrahima Konate. Tetapi situasi dia sangat menarik. Dia bukan masuk ke dalam Liverpool dengan keadaan ideal. Dia mengalami kecederaan bahu. Dia terlepas Tour Amerika dan Iraola sebelum ini menjelaskan bahawa kelab tidak mahu tergesa-gesa kerana dia sudah lama tidak bermain. Tetapi akhirnya dia debut dan dia menjaringkan gol. Kalau dia mampu kekal fit, Jacquet boleh menjadi salah satu pemain yang paling banyak kita bincangkan musim ini. Ke-11, squad depth. Inilah perkara yang paling membimbangkan. Sekarang kita kena bercakap tentang sesuatu yang kurang sedap, iaitu squad depth. Liverpool kehilangan beberapa pemain penting dan sepanjang pre-season, masalah ini jelas
kerana ramai pemain senior tidak dapat menyertai tour pada peringkat awal. The Guardian melaporkan bahawa Iraola melalui sebahagian besar tour tanpa 8 pemain first team kerana tugasan antarabangsa dan 6 lagi kerana kecederaan. Dan masalah pertahanan Liverpool menjadi lebih serius. Conor Bradley masih mengalami kecederaan lutut. Giovanni Leoni masih dalam proses pemulihan ACL. Hugo Ekitike juga masih diketepikan kerana kecederaan Achilles. Juga Gomez pula mengalami masalah kecederaan dalam perlawanan pertama menentang Sunderland. Sebab itu Liverpool membawa masuk Ronald Araujo secara pinjaman daripada Barcelona sebagai tambahan kepada pilihan pertahanan. Jadi Araujo bukan sekadar transfer menarik, dia datang kerana Liverpool memang memerlukan depth di belakang. Ke-12, Victor Munoz, senjata baru di wide area. Kemudian adanya Victor Munoz, Liverpool mendapatkan pemain sayap Spanyol daripada Osasuna. Pada musim 2025-2026, dia membuat 34 penampilan dan mencatat 7 gol serta 5 assist dalam semua pertandingan berdasarkan rekod. Iraola pula menjelaskan bahawa Munoz mempunyai versatility kerana dia boleh bermain di sebelah kanan atau kiri dan mempunyai work rate yang diperlukan untuk sistemnya. Masalahnya, Munoz datang lewat. Dia baru menyertai latihan Liverpool pada awal Ogos selepas bersama Spanyol dalam World Cup. Jadi kita belum boleh nampak versi penuh Munoz dan sebab itu dia adalah salah seorang pemain yang aku akan perhatikan paling dekat dalam beberapa bulan pertama musim ini. Ke-13, Szoboszlai boleh jadi pemimpin era Iraola. Satu lagi nama, Dominik Szoboszlai. Dia bukan sekadar menandatangani kontrak baru, dia juga menunjukkan kepimpinan sepanjang Tour America. Dan dia menjaringkan gol dalam perlawanan pertama Iraola menentang Sunderland. Liverpool mengesahkan pada Julai bahawa Szoboszlai telah menandatangani kontrak jangka panjang baru. Dan pemain itu sendiri berkata dia mahu menjadi contoh kepada pemain lain. Ini penting kerana Liverpool sedang melalui perubahan kepimpinan selepas pemergian beberapa pemain senior. Jadi musim ini mungkin menjadi musim di mana Szoboszlai bukan sekadar pemain penting tetapi salah seorang wajah utama Liverpool era Iraola. Ke-14, apa pula dengan transfer? Dan sekarang kita sampai kepada persoalan yang mungkin paling banyak ditanya oleh fans Liverpool. Adakah skuad ini sudah cukup? Liverpool sudah membawa masuk Jeremy Jacket, Victor Munoz dan Ronald Araujo secara pinjaman. Tetapi laporan terbaru menunjukkan Liverpool masih mencari tambahan di posisi wide forward. Pada 20 Ogos, The Guardian melaporkan bahawa bidaan Liverpool bernilai 50 juta untuk Yakuba Minteh telah ditolak Brighton. Laporan yang sama menyebut Liverpool masih berminat dengan Bradley Barcola, tetapi PSG meletakkan penilaian yang sangat tinggi terhadap pemain tersebut. Jadi ini menunjukkan sesuatu. Liverpool sendiri nampaknya belum menganggap kerja mereka selesai. Ini masuk akal. Sebab selepas pemergian Mohamed Salah, Liverpool masih memerlukan seorang yang sesuai untuk mengisi ruang yang sangat besar itu. Munoz boleh membantu tetapi sama ada Liverpool mahu bergantung kepada pemain baru itu saja, itu persoalan yang lain. Ke-15, jadi adakah Liverpool sudah bersedia? Sekarang aku nak bagi verdict aku. Secara taktikal belum sempurna tetapi identiti Iraola sudah mula nampak. Liverpool mahu bermain lebih agresif, vertikal, lebih berani. Dan ada beberapa pemain yang nampaknya sangat sesuai dengan idea tersebut. Wirtz, Isak, Szoboszlai, Frimpong, Gravenberch, Noni. Tetapi secara fizikal dan dari segi depth masih ada persoalan. Pre-season menunjukkan Liverpool boleh menghasilkan permainan bola sepak yang sangat bagus. Tetapi ia juga menunjukkan mereka boleh kehilangan kawalan terhadap perlawanan. Leeds adalah contoh paling baik. Monaco pula memberikan amaran kedua dan itulah sebabnya aku tidak mahu menilai Liverpool hanya berdasarkan keputusan pre-season. Siapa yang kita kena perhatikan? Kalau aku perlu pilih 5 nama, nombor 1, Florian Wirtz. Dia mungkin menjadi pusat kreativiti Liverpool. Nombor 2, Alexander Isak. Kita sudah nampak kombinasi dia dengan Wirtz mula menghasilkan sesuatu. Nombor 3, Trey Noni. Kalau dia terus berkembang seperti dalam Tour America, dia mungkin mendapat lebih banyak minit daripada yang kita jangka. Nombor 4, Jeremy Jacket. Debutnya memberikan signal positif tetapi cabaran sebenar ialah konsistensi dan kecergasan. Nombor 5, Victor Munoz. Pemain yang kita belum nampak sepenuhnya kerana dia menyertai pasukan lewat. 17, dan inilah perkara paling menarik. Liverpool akan memulakan Premier League 2026-2027 menentang Newcastle United di St. James Park pada 23 Ogos. Dan sekarang kita mempunyai gambaran yang jauh lebih jelas. Liverpool bukan pasukan yang sama, tetapi Liverpool juga bukan pasukan yang sudah siap sepenuhnya. Mereka berada di tengah-tengah proses. Iraola sedang cuba membina sesuatu yang berbeza dan pre-season telah memberikan kita kedua-dua sisi cerita. Satu sisi menunjukkan Liverpool yang sangat agresif, Liverpool yang vertikal, Liverpool yang boleh mencipta peluang dan bermain dengan intensiti tinggi. Tetapi satu lagi sisi menunjukkan pasukan yang masih boleh hilang kawalan, masih perlu memperbaiki defensive transition, masih perlu mendapatkan konsistensi
dan mungkin masih memerlukan beberapa pemain lagi. Pada pendapat korang, apakah perkara yang boleh membuatkan Liverpool betul-betul bersedia untuk musim 2026-2027? Sila komen pendapat anda di bawah. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. You will never walk alone.